Okey, jom kita buat soalan ni. So, soalan kata apa? Dia bagi awak satu macam kedai kopi. So, ada bahan-bahan dia lah. Kopi, susu, gula and serbuk tongkat ali. Okay, jom. And soalan pertama dia bagi awak jadual macam ni. First kali awak cuba labelkan dulu. Yang ni adalah P22, harga 22, P23. Yang ni 23 berasaskan 22 ataupun 23 based on 22. Awak cuba labelkan I 23 berasaskan 22. Jom. Untuk peratus belakang ni awak labelkan sebagai pemberat lah ataupun weightage W lah. Okay, jom. So soalan yang terbuat, cari nilai W, X, Y dan Z. So kita ada W, X, Y and Z. Find the values of W, X, Y, Z. So W dekat mana? W dekat sini. So macam mana nak cari ni untuk pemberat? Okay, jom. Untuk pemberat yang ni atau dia punya weightage dalam bentuk percentage tau. So kalau dalam bentuk percentage, awak tahu total semua ialah 100. So awak just kena cari je lah. Macam mana tu? Just kena ambil 100 tolakkan dengan selebihnya. 100 tolak 47 tolak 2 tolak 25. Jom. So yang tu just kena ambil calculator and carilah. So nanti awak dapat dia punya W ialah 26. Okay, jom. So cuba labelkan sekejap. W ialah 26. Okay. Lepas tu settle, awak cuba buat X, Y dan Z pula. So untuk X yang mana? Untuk X ialah yang ini. Row untuk gula. Okay, jom. So disebabkan dia ada kena-mengena dengan price. So awak kena guna formula price index lah. Ataupun formula 1. Okay, jom. So formula 1 apa awak? Yang ni I 23 22 kan. So I 23 22 sama dengan P 23 P 22. Okay, darabkan dengan 100. Okay, jom. So kita ambil sekejap. P 23 ialah 72 sen. And P 22 ialah P 23 ialah 50 sen. Ni, yang ini lah 50 sen. P 22 ialah X. Okey, dan dia punya I ialah 100. Darabkan dengan 100. Okay, jom. Sebelum nak cari X ni saya akan pindahkan ke sebelah sana dulu supaya dia lebih proper lah. So pindah ke sana akan jadi 100X. Yang belah kanan saya biarkan sajalah macam ini. Jom. Lepas tu awak just kena ambil calculator. 100X sama dengan 50 sen darabkan dengan 100 lah. Kita tekan shift soft ataupun shift soft ataupun shift soft equal. Awak dapat 50 sen. Okay. So settle, cuba label sekejap. Awak punya X ialah 50 sen. Jom. Lepas dapat W, settle, X pun dah settle. Sekarang ni Y and Z. Okay, jom. Untuk Y and Z, dia berada dalam kolom ini. Cumanya, Y tak tahu, Z pun tak tahu. So, awak kena tengok satu dia punya information satu lagi lah. So, satu lagi dia punya info. Dia kata apa? Serbuk tongkat ali. Yang ni lah, serbuk tongkat ali menokok ataupun meningkat ataupun increase 7.5%. Maksudnya dia punya I akan jadi apa awak? 100 tambah 7.5. Awak dapat 107.5 lah. So, maksudnya apa awak? Dalam kes ini dia punya I ialah 107.5. Yang ini. So Z dia 107.5. So awak cuba label kejap. Awak punya Z ialah 107.5. So cuba label sini Z awak 107.5. So sekarang dah dapat Z, dah boleh cari Y lah. Gunakan formula 1 balik. So yang ni saya akan cuba untuk pindahkan ke sebelah loop. Sebab dia guna formula sama je. Cumanya awak gunakan row yang berbeza. Sekejap. So gunakan formula sama. Yang pertama sekali I. Masukkan I dia tadi adalah 107.5. Lepas tu P23 dia ialah Y. Dan P22 dia adalah RM1.8. Darabkan dengan 100. So Y pun dah ada dekat atas. Boleh tekan calculator terus lah. So ambil calculator. And Y gantikan dengan X per dengan RM1.8. Darabkan dengan 100 lah. So nanti awak dapat jawapan awak untuk yang ni adalah 1.935. Ataupun bundarkan saja 1.94. Ya, okay. Dan jangan lupa untuk labelkan Y dia 1.94 lah. Okay. So settle semua. Dapat W, Y, Z, X. Okay, semua dapat. Kita buat soalan B pula. Jom. Soalan B cakap bahawa hitung indeks gubahan ataupun
composite index. Okey, jom. So, soalan tu nak cari indeks kebahan 22 based on 22. So, awak cuba boleh baca. Nak cari composite index 23 based on 22. Okey, jom. So, untuk indeks kebahan seperti biasalah, kena ambil dia punya I darabkan dengan W. I darabkan dengan weightage. So, darab, bahagi semua dengan total pemberat lah. Jom. So, kita ambil satu persatu. So, mulakan dengan 102.86 darabkan dengan 26. Tambah 108 darabkan dengan 47. Tambah 100 darabkan dengan 2. 100 darabkan dengan 2. Tambah last kali 107.5. 107.5 darabkan dengan 25. Jom. Lepas tu total perkan dengan total pemberat. So, walaupun awak tahu total pemberat ni ialah peratus ataupun 100. Saya tak nasihatkan letakkan 100 terus. Jangan buat macam ni. Okey? Awak kena cuba untuk senaraikan juga satu persatu lah. So, awak tambah je semua. 26 tambah 47 tambah 2 tambah 25. Okey? Tapi dalam kalkulator tak perlulah nak tulis-tulis dah. Okey? So, yang ni I 23, 22. Okey, yang ini dalam kalkulator boleh salin semua and cuba kira lah. So, jom. 102.86 darab 26. Tambah 108 darab 47. Tambah 100 darab 2. Tambah 107.5. Darabkan dengan 25. Lepas tu per semua dengan 100. Yang ini boleh tekan kalkulator per 100 teruslah. So, jawapan awak ialah 106.38. Bundarkanlah. Okey. So, settle untuk soalan B. Okey, jom soalan C pula. Soalan C kata apa? Jika pemilik kedai kopi memperoleh keuntungan ataupun profit. Okey, sudah ada perkataan keuntungan ataupun profit. Okey, jom. So, hitungkan harga secawan kopi. Ataupun dalam bahasa kita adalah harga jual lah. Ataupun harga jual. Ataupun selling price. Boleh? Jom. So, untuk ini sebenarnya kan dia ada formula yang senang. Tapi saya tunjukkan ke awak satu cara yang panjang sikit. Lepas tu saya tunjukkan cara yang mudah pula. Okay, jom. So, cara yang panjangnya pertama sekali. Awak kena kira dia punya untung lah. Ataupun dia punya profit dulu. Macam mana? Okay, jom. Ambil dia punya persen. Iaitu 40%. Darabkan dengan apa? Darabkan dengan harga jual. Darabkan dengan harga cost. Ataupun harga original. Darabkan dengan harga cost lah. Jom. So, kita ambil 40%. Jom. Darabkan dengan harga original. So, untuk harga original pada tahun 2022, awak kena tambahkan semua ni lah. So, cuba tambahkan dengan semua ni jap. Berapa awak dapat harga original dia? So, tambah semua 70 sen tambah RM2.5 tambah berapa ni tadi? 50 sen, sorry. 50 sen tambah RM1.8. So, awak dapat yang ni RM5.50 lah. Harga original untuk keempat bahan semua RM5.50. Ni RM5.50. So, awak dapat terus 40 per 100 darab RM5.5. So, awak dapat RM2.2 lah. Begitu. Okay, jom. Lepas tu pula, untuk nak kira, dia minta dekat awak harga jual kan? Harga jual ataupun selling price. So, awak kena tahu formula untuk untung ataupun profit. Dia punya formula kan, awak kena ambil apa? Harga jual tolakkan dengan harga cost. Okay, dia punya selling price kena minus dengan cost price. Ataupun tolakkan dengan harga original. Boleh? So, awak kena masukkan balik. Dia punya untung tadi adalah RM2.2. Harga jual kita nak kira. So, awak cuba labelkan sebagai S ke J ke. Saya cuba labelkan sebagai S. Okay, jom. And harga ori tadi. Harga ori RM5.5. Jom. Soalan tu nak cari harga jual saja. So, ini pindah sana jadi tambah lah. RM2.2 tambah RM5.5. So, awak akan dapat RM7.7 lah sini. RM RM7.70. Dapat jawapan. Okay. So, yang ni adalah cara panjangnya. Cara yang pendek pula. Ni adalah cara yang kedua lah. Cara yang pendek untuk nak kira harga jual terus. Okay.
untuk nak kira harga jual ataupun selling price terus, okey, kalau melibatkan untung, macam contoh tadi 40% kan. So, awak boleh ambil 100 tambah 40 terus. 140 terus. Ya, macam itu. Ni adalah formula yang senang sikit lah. Lepas tu darabkan dengan harga original terus. Ataupun harga cost. Darabkan dengan harga cost terus. So, ambil lah 140 per 100. Darabkan dengan harga original, which is RM5.5 tadi. Ni adalah cara yang mudah sikit lah. Ambil kalkulator ini. Dapat teruslah jawapan dia adalah RM7.7. Ya, ni adalah cara yang lebih cepat lah. Jam. So, mana-mana cara pun tak kisahlah. Okay. So, yang ni soalan C. Kita buat soalan D pula. Jom. Untuk soalan D awak, dia minta awak cari harga jual juga pada tahun 2023. Okay. Tadi tu tahun 2022. Sekarang ni tahun 2023. Lepas tu dia bagi syarat apa? Dia bagi syarat keuntungannya tidak berubah. So, dalam erti kata lain, kalau keuntungannya tidak berubah, awak boleh guna apa? Awak boleh guna indeks harga tadi. Awak boleh guna yang ni. Sekejap saya cuba untuk label sekejap. Awak boleh guna I23, 22 balik. Ya, yang ini. Ya, boleh gunakan yang inilah. Okay. So, maksudnya apa? Maksudnya kita masukkan formula I23 tadi. Macam mana formula tadi? Sekejap. I23, 22. Kalau melibatkan harga, gunakan formula 1 balik. Apa tadi? P23 bahagi P22 darabkan dengan 100. Boleh? So, I dia 106.38. Pada tahun 2023, kita nak carilah. Kita nak cari, so tak tahu lagi. Pada tahun 2022, harga jual dia tadi, kita cuba labelkan sebagai apa tadi? RM7.7. Betul? Pada tahun 2022, harga jual dia adalah RM7.7. Ya, sekarang ni boleh cari P23. Yes. So, ambil kalkulator kita. Seperti biasalah. Okay. Bahagian P23 ni awak cuba labelkan sebagai X sahaja dalam kalkulator. Ya. So, tekanlah dapatlah jawapan dia ialah yang ni. 8.19. RM8.19. Kejam. So, yang tu settle untuk soalan D. Kejam. And last kali untuk soalan E. Kejam. So, untuk yang soalan E pula. Okay. Kejam. So, untuk soalan E dia kata apa? Harga meningkat daripada 2022 ke tahun 2024 meningkat 18%. Kejam. So, awak cuba labelkan dulu awak. I24 per 22 ialah 118 lah sebab meningkat. So, awak cuba label dulu. I24, 22 ialah 118. Macam gitu. Okay. So, settle untuk yang itu dahulu. So, sekarang ni awak boleh guna formula indeks harga dululah untuk I24. Macam mana tadi formula dia? I24, 22. Formula dia adalah P24 bahagi P22 darab 100. Betul? So, masukkan dia punya I 118. Harga pada tahun 2024 tak tahu lagi. Harga pada tahun 2022 tadi dah dapat tadi. Berapa tadi? Harga pada tahun 2022 tadi. Yang ni awak. Harga original dia RM5.5. Boleh? Kenapa kita kena cuba untuk cari dia punya harga cost? Sebab nanti awak kena darabkan dengan dia punya percentage ni. Sebab nak kira harga jual pula. Macam itulah. So, kena cari harga cost. So, kena ambil harga original dulu lah. Which is RM5.5. So, masukkan dulu harga original dia RM5.5 sini. Ya, RM5.5 sini. Kejam. Sekarang ni kita akan cuba cari harga P24 dulu. So, ini pindah sebelah. P24. Jom. So, gunakan kalkulator. Cari seperti biasalah. 118 sama dengan X perkan dengan RM5.5 darabkan dengan 100. So, yang ni awak cuba tekan kalkulator. Awak dapat jawapan dia adalah RM6.49. Yang ni harga kos pada tahun 24. So, yang ni harga kos lah. Ataupun harga original. Kejam. So, soalan tanya kat awak. Logik tak? Ataupun munasabah tak? Munasabah ataupun logik tak? Okay. Keuntungan dia 40% dan harga jual dia RM8.99. Sekarang ni kita akan cuba try test lah. Dapat tak RM8.99 kalau untung dia 40? Kejam. So, saya rasa saya just nak gunakan method yang kedua je lah. Awak just kena ambil 140 per 100 je lah.
Sebab dia punya untung 40%, so awak just kena ambil 140 perkan dengan 100 terus. So, saya nak cuba cari harga harga jual pada tahun 2024. Macam mana tadi? Ambil terus dia punya 40 tambah 100, so 140 per 100 lah. Darabkan dengan harga kos ataupun harga original, RM6.49. So macam gitulah. So cuba darabkan sekejap. Awak akan dapat RM9.09. Sini Ya. So, dia tanya dekat awak, logik tak harga dia RM8.99? Tak logik lah sebab sangat berbeza lah. RM8.99 dengan RM9.99. RM9.9 tu tak sama. So, awak tulislah tidak munasabah. Okay, soalan tanya munasabah ke tak? Awak tulis tidak munasabah. Tak munasabah. Kenapa? Sebab dia tak sama lah. Sebab tak sama. Okay, alright.